Setiap kali saya balik training, saya akan buat imagery lah. Apa yang saya buat silap kan, apa yang boleh improvekan saya. Mula-mula saya ceburi sukan pelayaran ni ketika umur 5 tahun. Ayah saya yang perkenalkan sukan pelayaran ni kepada saya. Pada mula-mulanya tu, dorongan daripada keluarga lah. Ayah saya, mak saya, adik-adik saya lah. Memang putus asa tu banyak kali. Daripada saya umur 17 pun dah kena kecederaan. Dan kecederaan belakang saya. Dan tu yang paling teruk lah dalam saya punya karier. Lagi sebulan dua saya ada kejohanan dunia. Dan doktor cakap dia tak benarkan saya pergi. So saya cakap doktor, saya akan pergi. Saya akan pergi dan risiko atas diri saya lah. Saya just buat sungguh-sungguh lah. Dan saya dapat kelayakan ke Sukan Asia. SEA Games 2015 ni, masa saya menang pingat emas tu, saya dah acara pasukan. Kan kita tak pernah menang dengan Singapura. Tapi final kita menang 2-0 dan dari situ memang saya bangga lah sebab dah kita capai matlamat tu kan. Kita jangan fikir terlalu banyak benda negatif. Lagi baik kita try sampai cukup bagus lah. Bagi saya mencuba lagi bagus daripada menyerah kalah. Janakan semangat takkan gentar dengan Milo. Milo, tenaga untuk melangkah jauh.